duit dalam kad kredit dan debit kita berada dalam risiko tanpa kita ketahui. Kenapa saya sebut macam tu? Disebabkan teknologi PayWave. Korang pernah tak cuba dengan macam ni je, pakai terminal, lepas tu korang tap, pembayaran dah lepas. Ini maksudnya, sekiranya kita letak kita punya wallet dalam beg, lebih-lebih lagi yang nipis-nipis macam ni kan, termasuk dalam ni, bayangkan kalau orang punya terminal lalu tanpa kita sedari, dia main masuk je dia punya amount, lepas tu dah duit tu kena curi. Oleh sebab itu, sekarang wujudnya ada wallet yang anti RFID macam ni. Dia ada tulis RFID, which is wallet yang macam ni, material yang digunakan adalah dia anti RFID, which means kalau kita guna wallet, kita nak tap dekat terminal macam ni pun dia tak akan lepas. So, wallet yang korang pakai tu ada tak anti RFID? Lebih baik selamat daripada menyesal. So, Kians pun dah tukar kepada wallet yang macam ni. Paling tak masuk akal, korang boleh tengok berapa harga yang korang dapat. Kulit lembu yang asli, bukan kulit tiruan dan cekai-cekai.